hiburan kelas corot. Kau cakap apa ni? Ha? Macam ni lah, kalau awak rasa awak tak suka hobi kami, tak suka cara kami berseronok, awak tak apa, awak buat hidup awak je. Kalau jenis awak suka pergi ke event-event kereta-kereta konti, tempat-tempat orang mahal, tak apa, pergilah. Ini biar kami, biar urusan kami. Orang yang tak berduit ni buat kerja. Biar orang yang tak berduit ni berhibur. Macam ni lah kami, B40, mak rempit yang orang cakap sampah masyarakat tu berhibur. Macam ni lah. At least geng RZ ni ada lah motor RZ sebiji, walaupun sebiji tu hampir 30,000 kan. Macam awak ada apa? Oh, awak nak cakap awak ada kereta-kereta konti. Tak apa. Awak tak tahu ke? Mak rempit yang awak cakap sampah masyarakat ni yang berapa banyak engineer, berapa banyak orang kaya jutawan. Cuma tak tunjuk je. Kau tak tahu ke berapa ramai orang kaya jutawan kan yang hobi sama main RZ, mak rempit. Semua sama je. Hobi je lain-lain. So kalau boleh tolonglah. Tak payahlah nak just hobi orang. Biarpun orang cakap apa, hiburan tu kelas corot ke, hiburan B40 ke, kau siapa nak cakap macam tu? Ya, semoga awak sentiasa dirahmati Allah, diredai Allah dan sentiasa dan Allah perbaikkan kelakuan tingkah laku awak. Okey? Terima kasih.